tempat ni. So sebelum kita explore tempat ni, kita akan tanya seorang yang lebih mengetahui tentang bulan Ramadan ni. Sama ada Sahabat kita, kita orang panggil dia Ustaz. Dia daripada bidang rawatan, rawatan Islam. rawatan Islam. So siapa-siapa nak buat rawatan, ada sakit, gangguan sihir ke gangguan apa-apa, boleh dengan dipanggil Ustaz ni lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Berdebar rasa. Dah lama tak bercakap. Dia panggil tu Kan? Jadi lebih baik tempat ni kata apa, tentang apa tadi? Tentang bulan Ramadan. Tentang bulan Ramadan. Okey. Kebiasaannya kita dengar tentang apa, bila datangnya bulan Ramadan yang mana di mana kita tahu dalam kita punya agama kan, yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis tentang syaitan dibelenggu dan diikat. Okey. Ada setengah pendapat ulama ni dengan mengatakan yang diikat tu sebahagian, yang sebahagian lagi masih ada. Dan jelas dan orang kata sahihnya dia punya kenyataan ini dalam firman Allah Taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi ada juga jin yang masih kata bebas, dia ada macam manusia lah. Ada yang beriman, ada yang tak. Ada yang fasik, ada yang munafik. Jadi gangguan jin masih juga ada, tetap ada dalam bulan puasa, kerana ada sebahagian daripada mereka yang ada dibelenggu dan ada yang tak. Sebab tu dalam bulan puasa pun masih ada perkara-perkara yang menghala ke arah kemaksiatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. So Ustaz, yang saya tahu kan, musuh kita ni pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Ramadan lah, kira musuh kita lah syaitan, dunia, manusia dengan nafsu. Ya, betul kan? So yang diikat pada bulan Ramadan adalah syaitan yang masih orang kata tak puasa, masih ada bermaksiat tu disebabkan nafsu tu. Ya betul, nafsu dalam diri manusia yang telah mana diasah sebelum ni. Sebab tu ada kata-kata yang mana syaitan bertopengkan manusia. Kenalah tu kan. Jadi dalam bulan Ramadan ni untuk melatih diri kita supaya bila dah syaitan dah dibelenggu, kita